Giliran 7. Johor. Soalan cabaran. Mengambil kira bahawa AI menyukarkan pengesanan ancaman cyber, mampukah penggubalan dasar kawal selia teknologi yang ketat merealisasikan pembentukan persekitaran yang selamat untuk warga negara? Saksikan video montaj 3 minit. Setiap zaman memiliki revolusi. Hari ini, kita sedang melangkah ke sebuah dunia yang digerakkan oleh kecerdasan buatan. Namun, setiap cahaya mempunyai bayangnya. Tatkala teknologi berkembang, ancaman turut mencari jalan untuk berkembang. Setiap carian, setiap sentuhan meninggalkan cebisan di alam maya. Dan apabila cebisan itu jatuh ke tangan yang salah, identiti boleh menjadi senjata, wajah boleh dipalsukan dan suara boleh ditiru. Inilah wajah baharu ancaman siber. Semakin tinggi risikonya, semakin besar keperluan untuk melindunginya. Maka, kita tidak hanya memerlukan teknologi, kita memerlukan perlindungan yang mampu bergerak seiring dengannya. Kami perkenalkan kepada anda, Teja. Melindungi dengan teknologi yang sentiasa bersedia. Menghubungkan perlindungan dalam setiap ruang digital. Memberi keyakinan bahawa identiti sentiasa terlindung. Membuka ruang digital dengan lebih selamat dan yakin. Inilah Teja. Teja. Perlindungan untuk dunia digital. Membina benteng diteng digital, melindungi identiti rakyat. Pembentangan eksekutif 15 minit. Dipersilakan ahli kumpulan untuk membentangkan pembentangan eksekutif anda. Seterusnya, anda diberikan masa selama 15 minit. Satu bunyi loceng akan menandakan masa membentang bermula. Apabila masa berbaki 1 minit, loceng akan dibunyikan sekali sebagai peringatan. Dan apabila tempoh 15 minit berakhir, loceng akan dibunyikan 2 kali menandakan masa membentang telah tamat. Membawa manusia menuju ufuk masa hadapan. Namun, sehebat mana pun bahtera dibina, tanpa kemudi yang bijaksana, ia mampu tersasar dihanyutkan gelombang. Begitulah ibaratnya dengan dunia digital hari. Di sebalik tiupan kemajuan kecerdasan buatan, tersembunyi badai ancaman yang mampu meranapkan dunia digital yang perlu kita hadapi dengan penuh kesiapsiagaan. Namun, janganlah kita terlalu gusar kerana kami akan bawakan Teja
sebagai solusinya. Pastikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan salam cakna untuk semua. Saya Nur Azra Sarfina binti Anu Fazlan bersama rakan Sinergi Pintar Nur Amirah Isyirah binti Abu Bakar selaku juru teknik pembentangan. Saya tidak berhajat untuk berdiri di sini bagi mengagungkan aura, lantaran hadir untuk membawa sebutir amanah untuk menyelam mutiara kata yang mudah-mudahan mampu membuka mata, menyedarkan jiwa dan merungkai persoalan yang semakin membelenggu keselamatan digital negara. Mengambil kira AI menyukarkan pengesanan ancaman siber, mampukah penggubalan dasar kawal selia yang ketat merealisasikan persekitaran digital yang selamat kepada warga negara? Maka ayolah kita meneliti frasa demi frasa dan makna demi makna. Frasa penggubalan dasar kawan selia teknologi merujuk kepada pembentukan dan penguatkuasaan undang-undang serta peraturan yang tegas terhadap penggunaan teknologi. Manakala mewujudkan persekitaran digital yang selamat merujuk kepada mewujudkan satu ekosistem yang benar-benar melindungi pengguna daripada ancaman siber dan warga negara. Dalam konteks digital merujuk kepada seluruh rakyat Malaysia yang menggunakan teknologi dalam kehidupan seharian mereka. Secara rangkumannya, tajuk ini membahaskan sama ada penggubalan dasar kawal selia yang ketat mampu mewujudkan persekitaran yang selamat kerana masih melindungi pengguna daripada ancaman siber yang semakin kompleks akibat perkembangan AI. Persis pepatah Melayu, sediakan payung sebelum hujan. Kita tidak menunggu ribut datang untuk mencari tempat berteduh. Begitulah dengan dunia digital hari ini. Pencegahan perlu dibina sebelum ancaman menjadi parah. Maka hadirin sekalian, adakah kecerdasan tanpa kawalan benar-benar membawa kepada kemajuan? Atau akhirnya menjadi ancaman kepada manusia sendiri? Kerana teknologi ini saya boleh ibaratkan seperti api. Kecil-kecil menjadi kawan, apabila besar menjadi lawan. AI yang dipandu oleh nilai akan menjadi pemudah cara. Tetapi AI yang bebas tanpa kawalan mampu menjadi pencetus bencana. Hari ini dunia digital ibarat air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Di sebalik satu mesej yang kelihatan biasa, panggilan yang kedengaran meyakinkan, hakikatnya sedang menanti ancaman yang semakin sukar dikesan oleh mata kasar manusia. Maka hadirin, marilah kita menyingkap satu persatu permasalahan yang kita ingin hadapi pada masa ini. Saya bawakan dua bentuk ancaman utama. Pertama, serangan pancingan data hiperpersonalisasi. Jika suatu dahulu penjenayah siber menghantar ribuan penipuan mesej secara rawak, hari ini dengan bantuan kecerdasan buatan, penjenayah tidak lagi memburu mangsa secara rambang. Sebaliknya, mereka sudah mengenali mangsa terlebih dahulu. Perkara ini dibuktikan melalui laporan Kementerian Digital mendedahkan bahawa pancingan data kekal sebagai satu ancaman yang paling dominan dan menjadi ancaman utama terhadap keselamatan siber negara. Manakala kita lihat pula kepada ancaman kedua, iaitu eksploitasi data peribadi dan kecurian identiti. Perkara ini bukan lagi andaian kerana dalam dunia digital, data ialah emas baharu. Namun, apabila emas jatuh ke tangan pencuri, ia bukan lagi menjadi aset tetapi menjadi senjata. Setiap kali kita membuat carian, setiap klik, tanpa disedari, kita sedang meninggalkan jejak identiti digital di alam maya. Menurut tinjauan Data International Corporation menunjukkan bahawa 54% organisasi di Malaysia mengalami peningkatan ancaman siber, manakala 24% lagi meningkat 3 kali ganda dalam masa setahun. Ini sudah cukup jelas untuk menggambarkan bahawa rakyat Malaysia kini sedang berada dalam keadaan yang semakin genting.
Maka lubang-lubang kelemahan inilah yang akan kami tutupi dengan teja. Menurut Global Risk Report 2025 oleh World Economic Forum, penyalahgunaan AI generatif telah meningkatkan risiko serangan siber seperti pancingan data dan penyamaran identiti kerana kandungan yang dihasilkan semakin sukar dibezakan dengan kandungan yang asli. Hal ini menggambarkan bahawa dunia digital hari ini bukan sekadar berhadapan dengan revolusi teknologi, tetapi juga revolusi ancaman. Menurut Cyber Security Malaysia, peningkatan penggunaan AI oleh penjenayah telah mempercepat penghasilan kandungan penipuan yang lebih meyakinkan sekaligus meningkatkan risiko kecurian data peribadi dan penyamaran identiti. Hadirin sekalian, setiap manusia meninggalkan jejak dalam perjalanan hidupnya. Namun, dalam dunia digital, jejak ini bukan sekadar kesan yang hilang ditiup angin. Rekodnya kekal abadi di alam maya. Oleh itu, mari kita telusuri kesan jejak digital. Pertama, pencerobohan privasi dan data peribadi. Perkara ini bukan lagi andaian. Sebaliknya, menurut berita harian melaporkan bahawa kes kecurian data di Malaysia semakin membimbangkan sehingga menjejaskan keselamatan ekosistem digital negara. Dan kesan yang kedua, pencerobohan privasi dan data peribadi. Perkara ini menunjukkan bahawa penyamaran identiti digital melalui teknologi pemalsuan wajah. Jika seseorang boleh mengeluarkan arahan menggunakan suara kita, bercakap menggunakan wajah kita, malah melakukan transaksi dengan identiti kita. Oleh itu, hadirin sekalian, setiap permasalahan pasti ada jalan penyelesaiannya. Memegang prinsip mencegah lebih baik dari mengubati. Kita tidak boleh menunggu sehingga keselamatan digital rakyat tergadai. Oleh itu, kami mencadangkan 3 pendekatan utama melalui aspek manusia, proses dan teknologi. Mari saya suluhkan cara-cara mendepani isu ini. Dari aspek manusia, bagi menjawab persoalan sama ada penggubalan dasar kawal selia yang ketat mampu mewujudkan persekitaran digital yang selamat, kami mencadangkan 1 dasar nasional yang mewajibkan penggunaan My Digital ID sebagai identiti digital rasmi kepada semua platform negara. Kedua, proses, iaitu dengan memperluas penggunaan My Digital ID kepada seluruh platform seperti sektor kerajaan, kewangan, pendidikan dan semua aplikasi media sosial pada hari ini. Dan teknologi mengenai teja. Apabila My Digital ID ini digunakan secara meluas oleh semua warga negara, jumlah pengesahan identiti digital akan meningkat dengan ketara. Namun, semakin luas penggunaannya, semakin tinggi juga risiko yang mengintainya. Oleh itu, kita memerlukan satu lagi sistem yang bukan sekadar mengesahkan siapa penggunanya, tetapi kita juga turut memastikan setiap akses berlaku secara selamat, dipantau dan dilindungi. Maka hadirin, kami memperkenalkan Teja sebagai solusi yang kami banggakan. Gabungan aksara T, teknologi, E, ekosistem, J, jaminan dan A, akses membentuk Teja. Jika My Digital ID merupakan kunci kepada identiti digital rakyat, maka Teja ialah perisai yang melindungi kunci tersebut. Teja merupakan idea bagi perlindungan identiti digital rakyat yang melengkapi fungsi My Digital ID sebagai lapisan keselamatan tambahan yang dilengkapi dengan utiliti tembok keselamatan. T, teknologi. Teknologi keselamatan pintar yang melengkapi fungsi My Digital ID. Antaranya dengan izin AI Threat Detection yang memantau corak aktiviti digital secara masa nyata serta Deepfake Detection Engine yang mana kita kira boleh mengenal pasti manipulasi wajah serta sekaligus bertindak secara automatik menyekat akses sebelum sempat menembusi sistem.
Kita ambil satu contoh. Bayangkan seseorang penjenayah ingin memasukkan arahan atau menulis prompt bagi tujuan mengeksploitasi wajah kita. Bahaya bukan? Jangan risau, di sinilah Teja hadir untuk menyekat akses tersebut daripada terus dijana secara serta-merta. Itulah hebatnya Teja. Seterusnya, ekosistem melambangkan kerjasama antara pelbagai sektor seperti sektor kerajaan, organisasi swasta dan masyarakat. Kerana tanggungjawab keselamatan digital bukan tanggungjawab satu pihak sahaja. J. Jaminan melambangkan keyakinan bahawa identiti digital negara berada dalam keadaan yang selamat kerana Teja memperkukuhkan proses tersebut melalui pengesahan berlapis iaitu multi-factor authentication. Mudah kata, Teja mengamalkan prinsip jangan percaya sebelum disahkan. Dan akhir sekali, akses. Teja membawa konsep akses pintar di mana memastikan semua rakyat Malaysia dapat menggunakan teknologi dengan mudah tanpa mengabaikan aspek keselamatan. Persoalan yang saya kira mungkin bermain dalam fikiran anda. Bagaimanakah Teja dilaksanakan? Pertama, melalui integrasi dengan identiti digital. Kedua, melalui kerjasama ekosistem digital. Dan yang ketiga, melalui pemerkasaan ekonomi digital. Jikalau manusia memerlukan berjam-jam untuk mengesan ancaman, Teja hanya memerlukan beberapa detik. Dan jikalau manusia mungkin terleka, Teja tidak pernah tidur. Maka hadirin, kesimpulannya satu wacana radikal solusi yang paling ampuh telah saya perkenalkan. Namun, adakah dengan bantuan teknologi semata-mata sudah mencukupi? Hakikatnya tidak, kerana secanggih mana pun teknologi yang dibangunkan, kesedaran manusia adalah tunjang utama. Tanpa kesedaran manusia, secanggih mana pun teknologi, keselamatan digital negara tetap rapuh. Maka hadirin, marilah kita membina sebuah negara yang bukan sahaja maju teknologinya tetapi teguh perlindungannya. Kerana AI yang beretika melahirkan kemajuan, dasar yang kukuh melahirkan perlindungan, dan manusia yang bijaksana melahirkan masa depan digital yang selamat dan gemilang. Dengan itu, Teja, teknologi ekosistem jaminan akses, membina benteng digital, melindungi identiti rakyat. Sekian, terima kasih. Salam cakna untuk semua. Soalan juri 5 minit. Juri akan memberikan satu soalan sahaja kepada peserta. Seterusnya, anda diberikan masa selama 5 minit untuk menjawab soalan daripada juri. Sepanjang sesi ini, anda dibenarkan berbincang dengan ahli teknikal anda. Satu bunyi loceng akan menandakan masa menjawab bermula. Apabila masa berbaki 1 minit, loceng akan dibunyikan sekali sebagai peringatan. Dan apabila tempoh 5 minit berakhir, loceng akan dibunyikan 2 kali menandakan masa menjawab telah tamat. Okey, saya ada satu soalan. Solusi ni tadi lah Teja, betul? Okay, right. Betul. So, yeah, okay. Teja ni macam like super AI app lah yang, untuk Kawasli, betul? But you did mention about sikap, attitude lah masyarakat Malaysia. I need to explore on that. What do you suggest in terms of mind shift, penduduk negara selain daripada Teja ni untuk memastikan keselamatan negara? Baiklah, terima kasih atas soalan yang diajukan. Izinkan saya berbincang seketika dengan rakan teknikal bagi memandang aspek yang lebih luas. Terima kasih.
Baiklah, terima kasih atas soalan bernas yang diajukan oleh juri yang tampan lagi bergaya sebentar tadi dalam meneliti soalan yang saya kira cukup tajam pada hari ini. Baiklah, bagi menjawab persoalan sama ada apakah lagi huraian tambahan kepada kesedaran manusia dalam menggunakan aplikasi Teja kami pada hari ini. Baiklah, saya menjawab persoalan tersebut. Ya, memang benar. Teknologi digital amat penting. Namun, kesedaran manusia adalah tunjang utama. Kerana apa? Kesedaran manusia perlulah dipupuk. Kerana siapa yang menggerakkan teknologi kalau bukan manusia? Maka, saya akan hadirkan solusi-solusi yang amat bernas. Pertama, bagi memperkukuhkan proses kesedaran manusia, pihak sekolah boleh menjalankan literasi kurikulum yang amat menggalakkan bagaimana tata cara penggunaan atau garis panduan yang lebih beretika. Benar. Dan tambahan pula, kita boleh melaksanakan garis panduan penggunaan digital yang selamat kepada generasi muda. Kerana ini menjadi langkah untuk memberi peluang kepada mereka untuk menggunakan teknologi digital tetapi dengan cara yang selamat. Ya, seterusnya dari segi masyarakat, terutamanya warga negara, selaras dengan tajuk hari ini. Masyarakat perlulah sedar akan etika penggunaannya. Pertama, semak dahulu, jangan terus klik. Dan yang kedua, adakan laporan jikalau ada perkara yang mencurigakan. Itulah bagaimana kesedaran manusia dapat kita lahirkan seiring dengan perjalanan Teja. Ya, dan tambahan pula daripada sektor keluarga. Keluarga perlu menjadi tunjang utama yang menyuluhkan jalan yang benar untuk anak-anak mereka supaya mereka tidak terpesong. Dan hal ini juga dapat kita lihat bukan sahaja dalam kalangan generasi muda, tetapi langkah penggunaan digital yang selamat perlu disebarkan juga kepada seluruh lapisan masyarakat yang merangkumi seluruh warga negara Malaysia termasuk warga emas, orang dewasa, terutama kanak-kanak. Ya, dan kami tidak katakan bahawa teknologi Teja menggantikan kesedaran manusia. Namun, ia adalah sebagai pelengkap perjalanan keselamatan warga negara hari ini. Ya, Teja menjadi pelengkap dan dengan itu sebanyak mana pun persoalan yang timbul, Teja menjadi ruang yang memenuhi keselamatan tersebut. Oleh itu, Teja, teknologi ekosistem jaminan akses, membina benteng digital, melindungi identiti rakyat. Semoga menjawab persoalan-persoalan juri sebentar tadi. Sekian, terima kasih. Salam cakna untuk semua. Semua.